Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dalam siri Matematik Super bersama Master Halim. Kali ini kita akan memperkenalkan satu lagi teknik untuk tambah nombor yang dinamakan sebagai teknik cerakin. Okey, teknik cerakin juga ada dimuatkan di dalam buku modul 1 tambah cara mudah oleh Master Halim. Mari kita mulakan dengan contoh kita yang pertama, iaitu 52 tambah 14. Berapakah jawapannya? Jadi sebelum kita mula, kita perhatikan dua nombor ini, iaitu 52 dan 14. Pilih di antara dua nombor ini, okey, nombor yang paling kecil. Jadi dalam contoh ini, di antara 52 dan 14, nombor yang paling kecil ialah 14. Maka nombor ini, iaitu 14 ini, kita pecahkan atau cerakinkan kepada hasil tambah 10 dan 4. Maka 14 ditulis sebagai 10 tambah 4. Maka soalan kita yang asal, iaitu 52 tambah 14, okey, ditulis sekarang ini sebagai 52 tambah 10 tambah 4. Sebab 14 ini telah dicerakinkan kepada 10 tambah 4. Seterusnya, okey, tambahkan 52 tambah 10. Yang ini mudah saja hasil penambahannya. Berapakah 52 tambah 10? Ya, 62. Dan 4 ini salin sekali lagi di bawah. Kemudian hasil tambah 62 dan 4 ialah, okey, berapakah? 62 tambah 4. Ya, 66. Dan itulah jawapannya. Mari kita teruskan dengan contoh yang kedua, iaitu 74 tambah 21. Perhatikan bahawa di antara 74 dengan 21, nombor yang paling kecil ialah 21 dan nombor inilah yang akan kita cerakinkan. Bagaimanakah 21 dicerakinkan kepada puluh dan sar? Ya, 21 adalah sama dengan 20 tambah 1. Maka soalan kita yang asal, 74 tambah 21 ini, boleh ditulis semula sebagai 74 tambah 20 tambah 1. 20 tambah 1 ini ialah apabila 21 dicerakinkan. Okey, jadi 74 tambah 20 tambah 1. Perhatikan bahawa 74 tambah 20, okey, agak mudah untuk mendapatkan jawapannya. Ya, berapakah 74 tambah 20? Ya, 94. Dan sila salin semula 1 dan diletakkan di sebelah kanan. Berapakah 94 tambah 1? Ya, jawapannya ialah 95. Okey? Semua orang dapat jawapan 95? Bagus. Okey, jawapan itu betul. Seterusnya, mari kita cuba soalan yang ini, iaitu yang melibatkan nombor yang agak besar. 132 tambah 35. Berapakah jawapannya? Okey, sila perhatikan bahawa di antara 132 dengan 35, 35 adalah nombor yang paling kecil dan nombor inilah yang akan dicerakinkan. Okey, jadi 35 apabila dicerakinkan ditulis sebagai 30 tambah 5. Maka soalan yang asal itu 132 tambah 35. Sekarang ini boleh ditulis sebagai 132 tambah 30 tambah 5. Okey, jadi tambahkan dua nombor ini dahulu. Berapakah 132 tambah dengan 30? Perhatikan bahawa yang akan bertukar ialah nombor pada kedudukan rumah puluh sahaja. Okey, berapakah jawapan? 132 tambah 30. Ya, jawapannya ialah 162. Okey, salin semula 5 dan letakkan di bahagian kanan. Baik, 162 tambah 5. Berapakah jawapannya? Ya, 167. Okey,
Tahniah sebab anda telah mendapat jawapan yang betul. Okey, sekarang kita sampai kepada contoh yang terakhir untuk teknik cerakin ini. Nombor yang akan kita cuba dapatkan jawapannya ialah hasil tambah 146 dengan 52. Okey, nombor yang akan kita cerakinkan ialah 52 sebab di antara kedua-dua nombor ini, nombor yang paling kecil ialah 52. Jadi bagaimanakah menulis 52 dalam bentuk cerakin? Ya, 52 sama dengan 50 tambah 2. Oleh yang demikian, soalan kita yang asal iaitu 146 tambah 52 sekarang ini ditulis sebagai 146 tambah 50 dan tambah 2. Okey, dua nombor ini yang perlu kita tambahkan dahulu iaitu 146 tambah 52. Berapakah hasil tambah dua nombor ini? Okey, perhatikan bahawa nombor yang akan bertukar ialah pada kedudukan puluh. Yang 4 tambah 5 ini iaitu menjadi 9. Jadi jawapan hasil tambah dua nombor ini ialah 196. Okey, dan salin semula 2 ini di sebelah kanan langkah yang sama. Jadi 196 tambah 2 ialah 198. Okey, adakah anda mendapat jawapan 198? Alhamdulillah jika anda dapat jawapan ini sebab jawapan ini ialah jawapan yang sebetulnya. Ya, itu dia tadi teknik apa yang kita panggil sebagai teknik cerakin, masih dalam operasi tambah begitu. Jadi teknik cerakin ini saya telah tunjukkan tadi beberapa contoh. Diharapkan murid-murid telah faham tentang bagaimana untuk menggunakan teknik cerakin ini untuk menambah dua nombor. Okey, sekian saja dulu. Kita jumpa lagi lain kali insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.